Daerah Pasir Mas menjadi daerah ke-9 di Kelantan dilanda banjir dan jumlah keseluruhan mangsa di negeri itu meningkat kepada 10,423 orang setakat 2 petang ini. Kesemua mangsa daripada 3,979 keluarga ditempatkan di 63 pusat pemindahan sementara PPS di Kota Baru, Tumpat, Bacok, Pasir Putih, Tanah Merah, Kuala Krai, Gomusang, Machang dan Pasir Mas. Berdasarkan info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, mangsa di Tumpat paling ramai dengan jumlah 4,794 orang daripada 1,895 keluarga berlindung di 13 PPS. Kota Baru pula merekodkan seramai 2,453 mangsa membabitkan 926 keluarga di 19 PPS, Bacok 2,074 orang daripada 738 keluarga, Machang 381 orang, 183 keluarga dan Kuala Krai 243 orang, 92 keluarga. Daerah Tanah Merah 242 orang, 76 keluarga, Pasir Putih 167 orang, 51 keluarga, Pasir Mas 20 orang, 5 keluarga dan Gomusang 49 orang, 13 keluarga.